Hari ni saya nak buat tutorial cara penggunaan skuter elektrik C02. First kali, cara on skuter ni, tekan button ni 3 saat. Bila dah on, dekat sini ada indikator bateri dengan speed. Untuk buka lampu skuter ni, just tekan sekali. Dan untuk tukar speed mode, tekan 2 kali. Di handle sebelah kanan, kita ada throttle. Dan di handle sebelah kiri, kita ada brake belakang dan loceng. Dan sekarang saya nak tunjukkan cara-cara untuk lipat skuter elektrik. First kali, di sini ada lock. Buka lock ni dan tarik. Bila dah buka lock ni, boleh turunkan handle. Bila dah lipat, di sini ada dia punya lock handle. Sekarang saya nak tunjukkan cara-cara untuk charge skuter elektrik. Charger ni pakai 3 pin plug. So, cucuk je dekat wall plug. Dekat sini ada dia punya charging port. Buka ni, so boleh cucuk dia punya charger di sini. Bila dah on switch tadi, dekat sini kita ada indikator. Bila tengah charging, dia akan merah. Bila full charge, dia akan hijau. Itu saja untuk video tutorial kali ni. Jumpa lagi. Bye-bye.